Dividen KWSP 2024 sudah pun diumumkan. Jangan ditarah, lebih baik kita alihkan sebahagiannya dalam bentuk simpanan emas supaya kekayaan kita makin bertambah. Jadi, item emas mana yang sesuai untuk kita pilih? Jom saya kongsikan, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save supaya tak hilang. Okey, yang pertama, bagi tuan-puan yang ada bajet bawah RM10,000, tuan-puan boleh tukarkan kepada item 1 dinar yang harganya hari ini sekitar RM1,900. Kemudian item emas 10 gram yang berharga sekitar RM4,500 dan juga item emas 5 dinar yang berharga sekitar RM9,500. Kemudian bagi tuan-puan yang mempunyai bajet sekitar RM50,000 pula, tuan-puan boleh campurkan beberapa keping saiz emas. Antaranya 50 gram yang berharga sekitar RM22,000 dan 10 dinar yang berharga RM19,000. Tapi jika tuan-puan nak maksimumkan keuntungan, maka tuan-puan boleh ambil sekeping 100 gram ini lebih baik dengan nilainya RM44,000 pada hari ini. Manakala bagi tuan-puan yang mempunyai bajet yang besar iaitu sekitar RM100,000 dan ke atas, item 250 gram dan item 1 kilogram lebih baik. Sebab untuk item gram besar seperti ini, harga per gramnya lebih rendah dan spread emas lebih nipis. Jadi tuan-puan akan cepat dapat keuntungan. Simpanan KWSP yang tuan-puan ingin tukarkan kepada bentuk emas mestilah simpanan untuk jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Cara ini disarankan oleh pakar keuangan sendiri jika tuan-puan nak kekalkan nilai kekayaan tuan-puan daripada inflasi dan juga daripada kejatuhan nilai wang ringgit. Jadi bagi tuan-puan yang ingin alihkan duit KWSP kepada bentuk simpanan emas, tuan-puan boleh terus refer pin video saya ataupun just klik link di bio saya untuk saya bantu sebaiknya.